satu istilah nama dia spiritual conversation. So Quran, Apa dia tadi? Super? spiritual conversation. Okay. So Quran dia adalah conversation. Okay. So maksud conversation ni maksudnya you need to start to converse first. So maksudnya kita kena start mencari. Quran ni dia antithesis kepada dunia pada hari ni tau. The moment kita sibuk, kita akan banyak masa. Sebab Quran ni dia ujian, dia tak wajib baca kecuali dalam solat. So kalau kita tak rasa bersalah sangat bila kita tak baca Quran hari tu, betul tak? Kita rasa macam tak apalah kan, yang penting kita semayang kan. So, tapi kita tak tahu yang kita semakin kita lari daripada dia, semakin kita distract diri kita, detach diri kita, kita akan hanyut je. Tapi the moment kita nak cari dekat dia, dia akan dekat. Itu conversation. So dia akan dekat. So the moment kita nak start cari benda-benda macam ni, dia akan datang lagi tanpa kita pinta. Sebab tu dia takkan habis benda-benda macam ni. Sebab tu antara sebab kenapa saya carilah masa nak tulis juga pasal ni kan. Sebab dia akan selalu datang dengan bawa dia saya pergi umrah, lagi banyak benda saya dapat. Sebab tu Macam mana tu? Share. banyak dah tak habis. Antara lah, yang paling stand out lah. Antara benda yang saya sangat-sangat dapat daripada umrah adalah daripada perkataan, pernah dengar perkataan apa, istilah bahasa Arab, istilah Quran, yang saya paling banyak belajar adalah perkataan solat tu. Dekat sana saya dapat idea tu. Kenapa aku tak nak fikir asal perkataan solat ni kan. So saya pun cari. Dekat sana ada library tau, Masjid Nabawi tu kan. Dan kat sana ada lah satu kamus yang sangat besar dalam. Kita boleh faham bahasa Arab boleh baca? Saya memang belajar bahasa Arab bukan tak bercakap tu. Saya nak faham je. Oh, so boleh faham lah? Saya memang nak faham kitab Arab je. Itu je. Tak dahsyat tu, biasa je tu. Itu memang kalau kita belajar insyaAllah kita boleh lah kan. So ada satu kamus nama dia Lisanul Arab. Ni kamus dia daripada Ibn Manzur. Ni kamus yang sangat besar dan paling teliti dalam merakam sejarah perkataan. Sangat-sangat best. Tapi sekarang ada ChatGPT. So tak apalah. Kita dapat jawapan yang sama? Tak sama. Tapi orang dah tahu cara nak, maksudnya ada shortcut lah. Teknologi sekarang membantu lah. Dan ada satu website nama dia almaani.com. Yang tu dia install dalam tu segala konten dalam Lisanul Arab, kamus tu. Okay. So kita boleh dapat lah dengan hanya sekadar cari keyword, kita dapat the best lah ia punya. Cuma kita kena pandai juga baca. Sebab dia bagi syair dan sebagainya lah. Sebab dia nak tentukan bagaimana digunakan. So perkataan solat ni last lah, lama tu ni. Tak apa. Perkataan solat dia berasal daripada perkataan solah yang sebenarnya bermaksud membakar sehingga hangus.